Ada apa je lah, Man? Kau nampak dia? Apa yang abang nampak tadi dia kat situ? Oh ya, kawan nampak ke tadi? Gampang gawi. Bulan-bulan puasa pun guna ilmu buat kerja. Wi! Wi! Oh, Wi! Ada apa je lah, Man? Panggil kawan ni. Wi! Macam mana awak buat tadi, Wi? Sepanah benda awak tarik gitu berjalan sendiri, Wi. Dalam bulan puasa buat tu. Engkau wi jangan macam-macam wi. Bulan-bulan puasa ni. Ilmu-ilmu tu simpan dulu bulan puasa ni. Aku ingat tak ada orang tadi. Tak ada apa tadi. Sikit je tu. Sikit kau cakap wi. Itu ilmu bukan galing-galing tu. Dia. Kursi pun dia boleh panggil lagi. Itulah tu. Kawan pun tak tahu ilmu benda dia guna bulan-bulan puasa. Boleh? Kita beri siasat kat dia, weh. Lagi? Dahsyat buat ni dahsyat. Wi. Hebat betul kau, Wi. Kursi kau boleh panggil gitu-gitu je. Seriously? Jelas, Man. Awak tak payah belajar ilmu gitu-gitu. Ajar sikit, Wi. Ada masa kau nak guna juga, Wi. Tak ada. Tak awak salah guna. Wi. Lepas ni kalau ada orang minta tolong aku, boleh aku panggil kau? Tolong apa ni? Tolong tarik tu lori pakcik aku. Lori pakcik aku cuma hari-hari tersangkut. Letih betul aku. Awak ni. Tu berat sangat. Bukan kerja kawan. Tu kerja backhoe. Tadi kau tengok gitu-gitu je, Wi. Cuba kau try tarik dalam gasket tu, Wi. Boleh je, Man. Kalau boleh aku ambil, awak nak bagi apa? Allah, Wi. Kira kita nak dekat raya ni, kan? Nanti aku bagi ada raya kat kau. Okey. Okey? Aku nak 3 knot. Boleh, Wi. Bukan model aku, Wi. Raya ni. Yelah, Man. Modal dengan gam ni, kamu boleh buat duit tau. Jangan lupa ya. Bukan kali-kali ilmu hak dia ada ni. Aduh.